saya apply kerja kat satu tempat tu. Dia cakap jawatan sekian-sekian lah. Okay. Sepatutnya bila saya masuk, saya buat kerja tu saja sebab ikut jawatan saya yang tu. Dan saya mahir itu saja. Tapi bila saya masuk, first day, seminggu, sebulan, dia suruh buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Saya macam kadang-kadang saya terdetik balik, apa sah aku kena buat semua benda ni? Macam tapi semua ni bukan kerja aku. Sepatutnya ada orang lain yang buat. Tapi bila sampai masa saya apply ke tempat lain, baru saya faham. Betul, baru kita saya realize. Boleh buat ni, saya boleh buat tu, saya boleh buat tu. Oh, yelah patutlah. Tapi cara kalau yang atasan yang mengajar orang baru ni, kalau boleh cara tu kena betul lah. Jangan terlalu orang kata macam nak membuli tu pun satu. Kan? Betul. Nak mengajar tu boleh, tapi kena dengan cara dia. Betul. Setuju sangat yang tu. Orang kata yalah, kalau kita layan orang baik, kita pun akan dapat layanan yang baik juga kan. Cuma karakter orang ni lah kadang-kadang dia saja je kan, nak tunjuk supaya nampak garang, supaya orang tak bully ke. So it depends. Macam saya sendiri masa tak intern tu, itulah banyak benda lah yang saya belajar. Dan kita cuba terapkan juga sebenarnya dekat Coffee Star ni. Dekat intern kita, macam contohlah ada yang datang as a graphic designer kan, tiba-tiba kena buat benda lain, tiba-tiba kena buat video. Kena buat Tu video. ilmu sebab mungkin dia belajar kat college, belajar grafik, dia tak belajar video. Betul. Bila dia masuk tempat kerja, dia boleh jual. Saya boleh buat grafik, saya boleh buat video. Betul. Dah ada extra kat knowledge. situ. Manalah tahu tiba-tiba bos pun dengar, wow, ada extra kemahiran, ada extra payment, who knows kan. Dan intern tu cameraman kita.